Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So, pada video kali ni kita orang nak tunaikan permintaan subscriber tau. Katanya Najah makanlah kerabu Maggi. Ada kerabu apa tah, tapi Najah buat kerabu Maggi seafood. Ada udang, isi ketam dan macam-macam lagi lah. So ni udang galah tau. Bukan udang biasa-biasa. Sebab hari tu adalah yang Najah mukbang sambal udang galah. Udangnya ada lebih. So ni udang dia. Uish, kepala dia besar gila, korang gemuk tau. So Najah memang tak sabar sangat nak makan. Oh, lupa pula. So terima kasih tau yang request. Nanti Najah akan munculkan nama. Ting! Sanahil. So, kepada yang baru masuk tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa memulakan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Amin. So Najah memang tak sabar sangat rasa sebab dari aroma dia tu dah macam masam-masam pedas tau. Masam-masam pedas lepas tu manis. So jomlah kita mula rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wish. Rasa dia tu pedas, manis, lepas tu masin dia punya rempah Maggi tu. Sedap gila orang. Dah lama juga dah tak makan kerabu Maggi ni. Macam mana rasa Abeh? Rasa sedap, manis-manis masam. Wih, sedap gila orang. Najah buat Maggi ni semuanya 5 paket tau. Sebab tu dah nampak bergunung-gunung. Saya tak tahulah habis boleh ke tak. Sebab kalau tak habis boleh bagi adik Najah rasa. Sumpah sedap gila korang. Rasa dia tu memang cukup rasa lah. Sedap gila, basah-basah tu korang. Najah nak rasa udang galah dia pula. Tengok, kamen besar ya. Manis udang. Bismillah. Manis. Sampai Najah suka gila udang dia. Sorry tak korang kalau ada bunyi bising sikit sebab ada orang tengah gaduh pula. Pasangan lagi berantem. Patutnya cakap Kelantan apa ni, Thailand macam tu, ni cakap Indon pula makan macam ni. Mantap gila korang.
Bagi Najwa kan, kalau boleh Najwa nak pedas lagi tau. Sebab biar pedas masam macam tu. Yang ni dia pedas manja-manja je tau. Manis. Najwa rasa tak boleh nak habis kan, tapi Maggi dia dah nak habis dah. Sebab sedap, tapi Maggi dia tu Maggi yang Maggi Thai kan, dia macam sikit sebab Maggi dia nipis. Maggi dia kecil dah macam tu. Najwa tak dapat nak habiskan, ni banyak lagi tersisa lauk-lauk. Nanti Najwa bagi adik Najwa lah macam biasa. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Memang sedap sangat tu menu kali ni. Najwa bagi markah 10/10. Kalau mau habis? Sama juga 10/10. Sebab dia memang cukup rasa lah. Pedas, masam, apa semua ada. So seperti ni saja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahaya.